Ini adalah saya lah, boleh bersahabat dengan saya dekat sini. Okey, dekat sini pun saya aktif. Okey. Saya aktif dekat sini juga. Okey, ini boleh baca. Okey, kalau kita tengok sejarah simpanan emas, kita boleh tengok juga sejarah dia. Okey, ni bila kita dah menabung, kita boleh buat keluar item ni semua. Kita boleh buat keluar item ni semua. Okey, ini dekat tangan. Bila kita dah kumpul dekat account gap tadi kan, dah banyak, dah cukup 21.25 gram, dah cukup 50 gram, dah cukup 10 gram macam ni, kita boleh withdraw lah daripada account kita. Tapi dekat withdraw dekat account gap tu hanya 5 dinar sahaja. Kalau yang lebih daripada 5 dinar ni bermakna lebih daripada 21.25 gram, kita kena ambil di branch lah. Okey. Ambil di branch yang berdekatan dengan rumah kita. Okey, ini boleh tengok dan kita tengok ini. Pergi dekat sini. Kalau siapa-siapa yang belum ada akaun nak daftar, okey, tekan saja daftar dewasa. Okey, dia ada borang. Kena isi borang ni. Customer registration. Okey. Dekat sini kita hanya perlu isi 4 benda sahaja, iaitu nama penuh seperti dalam IC. Yang kedua, IC lah. Masuk IC, email yang sah, masuk email dan juga nombor telefon. 4 benda ni je yang perlu kita isi, 4 benda. Nama seperti dalam IC, okey, nama, lepas tu IC, tulis IC kat sini, email dan juga nombor telefon. 4 benda ni sahaja, okey. Turun kat bawah, okey, nampaklah PG code saya, nama saya.